Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang semua di luar sana? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang akidah, tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan jampi, tangkal, azimat dan sihir. Baik, kita lihat soalan ke-21. Datuk saya boleh dikatakan seperti seorang bomoh. Ketika saya kecil dahulu, kalau saya sakit, Datuk selalu membaca sesuatu lalu menghembus ke arah saya seolah-olah dia menjampikan untuk saya sembuh. Soalan saya, adakah Islam mengharuskan jampi? Jawapan, jampi atau dalam bahasa Arab, ruqyah telah digunakan oleh orang Arab pada zaman jahiliah. Jampi ialah doa-doa atau lapas yang disebut atau dibaca dan kemudian ditiupkan padanya. Antara jampi ada yang memberi kesan pada anggota badan, ada yang memberi kesan kepada roh dan ada yang diharuskan dan ada yang termasuk dalam syirik yang dilarang. Sabit dalam hadis bahawa Rasulullah SAW menjampi dirinya sendiri, menjampi orang lain, dan sabit bahawa Jibril AS juga pernah menjampi Rasulullah SAW berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW berkata, apabila Rasulullah SAW sakit, Jibril akan menjampi baginda dengan berkata, dengan nama Allah yang melepaskan kamu, yakni daripada penyakit, dan menyembuhkan kamu daripada segala penyakit, daripada kejahatan orang yang dengki dan kejahatan setiap yang mempunyai ain. Hadis riwayat Muslim As-Sahih, hadis nombor 2185. Syarak memberi ruksah dalam jampi, yakni mengharuskan jampi sekiranya tidak berlaku syirik. Sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW tentang hukum jampi. Lantas baginda bersabda, maksudnya tidak mengapa dengan jampi selama mana tiada padanya unsur syirik. Muslim As-Sahih, hadis nombor 2200. 3 syarat mengharuskan jampi. Sesetengah ulama meletakkan 3 syarat penting bagi mengharuskan jampi. Rujuk Ali Syekh At-Tauhid li Syah Kitab At-Tauhid, Dar At-Tauhid, Riyadh 2002 halaman 107-109. Yang pertama, hendaklah jampi dengan Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala atau sifat-sifatnya atau apa yang sabit dengan As-Sunnah. Yang kedua, jampi dalam bahasa Arab dan diketahui maknanya. Yang ketiga, tidak boleh beriktikad bahawa jampi itu memberi kesan manfaat dengan sebab dirinya sendiri. Bahkan wajib beriktikad ia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya berlaku kecacatan pada syarat-syarat atau salah satu daripada syarat tersebut, maka terdapat khilaf di kalangan ulama. Soalan ke-22. Kalaulah jampi yang diharuskan dan ada yang diharamkan, bagaimanakah kita hendak mengetahui jenis jampi yang diharamkan? Jawapan, jampi yang diharamkan ialah jampi yang mengandungi doa atau permintaan dan minta berlindung dengan makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jampi yang disebut nama-nama syaitan. Begitu juga haram jampi yang mana penjampi beriktikad bahawa jampi itu mempunyai kuasanya sendiri tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Soalan 23. Adakah jampi yang dibolehkan seperti jampi dengan ayat Al-Quran itu berlawanan dengan konsep tawakal dalam Islam? Jawapan, tawakal ialah pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan, beserta kita melakukan sebab-sebab yang membawa kepada perkara tersebut. Jika kita hanya bergantung terus kepada takdir Allah Ta'ala tanpa usaha, maka itu bukanlah dinamakan tawakal. Untuk lebih mudah difahami, cuba kita fikirkan, siapakah yang lebih hebat bertawakal daripada Rasulullah SAW? Jawapannya, sudah tentu Rasulullah SAW ialah insan yang paling hebat tawakalnya kepada Allah Ta'ala.
Dalam hadis menyebut bahawa Rasulullah SAW pernah menjampi dan pernah dijampi. Oleh itu, menggunakan jampi yang harus adalah tidak menafikan konsep tawakal. Bahkan ia termasuk dalam tawakal. Soalan ke-24. Seorang rakan saya mencintai seorang perempuan dan ingin berkahwin dengannya. Adakah boleh dia menggunakan ubat pengasih, yakni minyak pengasih, agar perempuan itu cinta dan tertarik padanya? Jawapan. Hukum menggunakan ubat pengasih atau minyak pengasih adalah haram kerana ia termasuk dalam jenis sihir dan syirik. Dari segi hakikatnya, penggunaan minyak pengasih juga seperti hukum tangkal yang diharamkan penggunaannya dalam Islam, kerana orang yang membuat minyak pengasih biasanya akan menjampi dengan jampi-jampi serapah yang mengandungi syirik dan meminta pertolongan jin dan syaitan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya jampi tangkal dan jampi pengasih adalah syirik. Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, hadis nombor 6090. Oleh itu, umat Islam wajib menjauhi perbuatan seperti ini kerana ia termasuk dalam amalan sihir yang diharamkan. Perlu diingat bahawa jodoh dan rezeki adalah ketentuan Allah Ta'ala. Berdoalah agar dikurniakan jodoh yang baik. Soalan ke-25. Saya seorang pemandu teksi. Saya menggantungkan kuda laut di dalam teksi saya kerana menurut satu kepercayaan, jika kita menggantungkan kuda laut dalam rumah atau mana-mana premis, ia akan mengelakkan daripada dimasuki pencuri. Adakah Islam melarang perbuatan ini? Jawapan. Tangkal yang digunakan sama ada digantung pada badan manusia di dalam premis rumah atau kenderaan adalah diharamkan dalam Islam. Apa yang dimaksudkan dengan tangkal ialah sesuatu yang diambil daripada kulit, kertas atau sebagainya seperti bangkai kuda laut, sama ada ditulis padanya sesuatu jampi atau tidak. Tujuannya ialah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Kesemuanya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perbuatan menggantung kuda laut di dalam kereta atau rumah adalah termasuk dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ke-26. Bolehkah kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai tangkal azimat? Jawapan. Tujuan asal penurunan Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Oleh itu, menjadikannya sebagai tangkal bukan satu matlamat asal penurunannya. Menurut Syekh Ahmad Al-Shabashi, dalam kitab Al-Shabashi Yas'aluna fil Din wal Hayah, jilid 1 halaman 308-310, Islam tidak mengajar supaya ditulis ayat Al-Quran dengan dakwat tertentu dalam satu bekas, kemudian dibasuh tulisan tersebut dan airnya dijadikan penawar. Ini kerana ia bertentangan dengan matlamat asas penurunan Al-Quran. Walaupun ada sebahagian ulama' salaf yang mengharuskannya untuk menggantung tulisan nama Allah atau ayat Al-Quran kerana tujuan tabaruk, tetapi kebanyakan ulama' melarang perbuatan tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak. Antaranya, sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang menggantungkan tangkal, nescaya Allah tidak akan menyempurnakannya. Dan sesiapa yang menggantungkan azimat, nescaya Allah tidak akan meninggalkan baginya hati. Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, hadis nombor 6086. Hadis ini menjelaskan orang yang bergantung harap kepada perkara tersebut tidak akan diberi kesihatan dan keberkatan pada tubuh badannya. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan yang bermaksud, dan hadis ini semuanya adalah larangan daripada perbuatan orang jahiliah yang mana mereka menggantungkan tangkal dan rantai azimat. Mereka menyangka ia menjaga serta memalingkan bala daripada mereka. Sedangkan demikian itu tidak boleh dipalingkan kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan penyembuh dan penawar, tiada sekutu baginya. Maka Rasulullah SAW melarang mereka daripada perbuatan orang jahiliah ketika zaman kejahilan mereka. Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, jilid 10 halaman 320. Maka ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur
daripada Al-Quran, ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang yang zalim, yakni disebabkan ingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Apa yang jelas, maksud syifa dalam ayat ini ialah penawar kepada hati dengan hilangnya kejahilan serta hilangnya segala syak dan keraguan. Ini berlaku dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Arsyabasyi, masalah ini menjadi khilaf yang panjang di kalangan para ilmuwan. Ada di antara mereka yang berpegang dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengenai keharusan jampi dengan Al-Quran. Tetapi mungkin kita boleh bezakan antara jampi iaitu membaca Al-Quran dan antara tangkal iaitu ayat-ayat yang ditulis serta digantung. Bagaimanapun yang lebih selamat ialah perkara ini perlu dihindari supaya seseorang boleh keluar daripada syubhah kekeliruan. Soalan ke-27. Apakah hukumnya jika saya menggantung doa-doa di dalam kereta seperti doa menaiki kenderaan ataupun doa musafir? Jawapan. Masalah ini tertakluk kepada dua keadaan. Pertama, jika sekiranya dia menggantungkannya dengan tujuan untuk menghafalnya atau mengelakkan daripada terlupa membaca doa-doa tersebut, maka hukumnya adalah harus. Ini juga seperti orang yang meletakkan mushaf di dalam kereta untuk memudahkannya membaca Al-Quran apabila berpulang membacanya. Keadaan kedua pula ialah jika sekiranya dia menggantungnya dengan tujuan untuk menolak bala, maka ini termasuk dalam masalah tangkal dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebaiknya hendaklah dijauhi daripada niat menjadikan Al-Quran sebagai tangkal untuk menolak bala bencana. Lebih baik amalkan ayat-ayat tersebut sebagai zikir seperti ayat kursi dibaca setiap kali selepas solat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Soalan ke-28. Akhir-akhir ini banyak berlaku kecurian kereta. Kawan saya pun telah kehilangan keretanya. Dia pergi berjumpa dengan seorang bomoh atau dukun yang mendakwa boleh memberitahu siapa yang mencuri keretanya dan di mana lokasi kereta tersebut. Adakah Islam membenarkan perbuatan ini? Jawapan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda yang maksudnya, sesiapa yang datang berjumpa dukun, lantas dia bertanyakan tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya, nescaya solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Muslim As-Sahih hadis nombor 2230. Hadis lain berbunyi yang bermaksudnya, sesiapa yang berjumpa bomoh lalu dia membenarkan apa yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud, Sunan Abu Daud hadis nombor 3904. Hadis-hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mendatangi bomoh atau dukun. Perbuatannya adalah diharamkan. Ulama ada mengatakan maksud kufur dalam hadis tersebut ialah kufur kecil yang tidak membawa kepada keluar daripada agama. Tetapi ia menyebabkan solat seseorang itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Oleh itu, perbuatan ini hendaklah dihindari oleh setiap Muslim. Sepatutnya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi petunjuk sambil berusaha mencari kereta atau barangan lain yang hilang atau dicuri. Soalan ke-29. Ada seorang lelaki yang sentiasa ditimpa malang sehingga keadaan dirinya kerap sakit dan sentiasa berasa penat. Bolehkah dianggap dia memang dilahirkan sebagai insan malang? Apa pandangan dari sudut syarak? Jawapan. Tiada perkataan malang, bencana atau sebagainya bagi seorang Muslim yang berilmu. Setiap perkara berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kebaikan dan keburukan atau manfaat dan mudarat berada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada pada sesuatu sama ada haiwan, diri manusia itu sendiri ataupun mana-mana makhluk lain. Bahkan Islam melarang kita memikir atau menjangkakan sesuatu yang negatif atau buruk jika kita melihat sesuatu perkara berlaku yang dianggap sebagai petanda buruk. Pada zaman jahiliah, masyarakat Arab suka bertatayyur, iaitu meneka perkara buruk berlaku apabila melihat burung atau lain-lain. Kadang-kadang jika ingin bermusafir, mereka membuat pilihan dengan melihat pergerakan burung yang dianggap boleh menunjukkan bahawa bakal perjalanannya itu sama ada baik atau buruk. Perbuatan ini termasuk dalam syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW yang bermaksud,
tiada jangkitan penyakit, yakni dengan dirinya sendiri, tiada burung yang memberi kesan, tiada yakni keburukan binatang kecil, dan tiada yakni keburukan bulan Safar. Muslim As-Sahih hadis nombor 2223 hingga 2225, jilid 4 halaman 1742. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengajar kita satu doa yang baik jika kita melihat atau ditimpa sesuatu musibah. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yad'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, tidak mendatangkan kebaikan kecuali Engkau dan tidak menolak keburukan kecuali Engkau. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali denganmu. Abu Daud As-Sunan hadis nombor 3919. Apa yang penting, setiap Muslim mesti meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Kita mesti menjauhkan segala lintasan buruk daripada kotak fikiran kita agar tidak selalu memikirkan perkara negatif yang hanya satu sangkaan batil. Soalan ke-30. Saya sering bermimpi buruk dan ngeri. Kadang-kala saya merasakan diri saya membuat sial dan malam. Apa perlu saya buat? Jawapan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, mimpi yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mimpi yang buruk adalah daripada syaitan. Sesiapa yang bermimpi sesuatu lalu ia tidak suka sesuatu daripada mimpinya, maka hendaklah dia meludah, iaitu tanpa air liur sebelah kiri, dan membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ia tidak akan memberi mudarat padanya, dan janganlah ia menceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun. Sesiapa yang bermimpi sesuatu mimpi baik, maka bergembiralah dan janganlah menceritakannya kecuali kepada sesiapa yang ia sayangi. Muslim As-Sahih hadis nombor 2261. Nabi juga ada mengajar kepada sesiapa yang mengalami mimpi buruk dalam tidurnya agar mengubah kedudukan tidur asalnya ketika bermimpi tadi, dan lebih elok juga jika dia melakukan solat. Semua perkara di atas, iaitu meludah atau menghembus ke kiri, membaca isti'azah, tidak menceritakan mimpi buruk, mengubah kedudukan tidur dan solat, sebenarnya bertujuan untuk membuang segala pemikiran buruk atau negatif daripada kotak fikiran kita. Rujuk Ar-Syabasi, jilid 1 halaman 592. Baik, soalan 31. Ada orang yang menulis azimat di atas kertas kecil dengan beberapa ayat yang tidak dipahami dengan menggunakan kertas tersebut terhadap pasangan lelaki atau perempuan. Ia mendakwa boleh menghasilkan kasih sayang antara kedua-duanya. Adakah ini dibolehkan dari segi syarak? Jawapan. Perbuatan ini tidak dibolehkan. Hati adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada seseorang pun yang mampu menguasai hati orang lain. Oleh itu, ia tidak boleh menjadikan seseorang kasih dan sayang kepada seseorang yang lain. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, dia menyuruh Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai Al-Fulan, maka cintailah ia juga. Jibril pun mencintainya, dan Jibril menyeru di langit sambil berkata, sesungguhnya Allah mencintai Al-Fulan, maka cintailah ia juga. Lantas penduduk langit mencintainya dan diletakkan baginya penerimaan di kalangan penduduk bumi. Dan apabila Allah membenci seseorang hamba, ia menyuruh Jibril lantas berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia juga. Jibril pun membencinya dan Jibril menyeru di langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia juga. Lantas penduduk langit membencinya dan diletakkan baginya kebencian di kalangan penduduk bumi. Al-Bukhari As-Sahih hadis nombor 7047. Seorang lelaki pernah datang bertemu dengan Sayyidina Umar, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah menceraikan isteri aku. Lalu Umar bertanya, kenapa? Jawabnya, kerana aku tidak mencintainya. Lalu Umar pun berkata, wahai bodoh, adakah setiap rumah dibina atas dasar cinta? Di manakah maruah dan celaan? Berdasarkan kisah ini, Umar radhiyallahu anhu tidak menyuruh lelaki tersebut menulis azimat atau tangkal.
Jika sekiranya azimat atau tangkan memberi manfaat atau dibolehkan, nescaya Umar radhiyallahu anhu akan menyuruhnya melakukan perkara itu. Maka jelas menunjukkan kertas-kertas seumpama itu tidak mendatangkan kesan untuk mewujudkan kasih sayang atau kebencian dalam hati. Seseorang Muslim tidak sepatutnya melakukannya. Seeloknya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa menetapkan kasih sayang dalam hati-hati manusia. Soalan 32. Adakah salah di sisi agama Islam seseorang yang memakai susuk di badan dengan tujuan untuk keselamatan diri? Jawapan. Memakai susuk untuk tujuan keselamatan diri itu hukumnya adalah haram. Jika seseorang itu beriktikad bahawa susuk itu boleh menghindarkan segala bahaya, maka perbuatan itu akan membawa kepada syirik. Bererti menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan dosanya sangat besar hinggakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat mengampuninya selagi tidak kembali kepada mengesahkan Allah sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran menerusi surah An-Nisa ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Soalan ke-33. Jika ada saudara mara kita yang terkena sihir, adakah boleh kita melawan sihir itu dengan sihir yang lain? Jawapan. Perbuatan ini adalah haram. Melawan sihir dengan sihir berarti kita perlu pergi kepada seorang ahli sihir untuk meminta dia melawan kembali sihir yang dikenakan kepada seseorang. Ini tidak akan menjadi kecuali dengan meminta pertolongan daripada jin dengan mentaati jin atau syaitan. Orang yang pergi berjumpa dengan ahli sihir termasuk dalam larangan Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang mendatangi dukun atau bomoh lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Daud As-Sunan hadis nombor 3924. Maka hukum melawan sihir dengan sihir lain adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Soalan ke-34. Apakah pandangan dari sudut akidah sekiranya seseorang itu suka menilik nasib dan adakah seseorang itu boleh memberitahu perkara yang akan berlaku pada masa hadapan melalui ilmu melihat bintang, yakni Al-Tanjim? Jawapan, akhir-akhir ini memang banyak tersebar bid'ah, sihir dan kekeliruan di kalangan umat Islam. Antaranya seperti amalan menilik nasib dengan melihat telapak tangan dan sebagainya. Melalui amalan seperti ini, mereka boleh mengetahui perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebenarnya perbuatan ini tidak diakui oleh Islam dan bahkan tidak diterima logik akal manusia. Perkara yang akan datang ialah urusan ghaib yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Maksudnya, Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada seorang, yakni bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu. Sehingga ia memisahkan yang buruk, yakni munafik, daripada yang baik, yakni yang beriman. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi Allah memilih daripada Rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Dakwaan mengetahui perkara akan datang melalui ilmu tanjim atau mencari berita masa hadapan melalui kaedah-kaedah tertentu ialah perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang termasuk dalam pekerjaan ahli nujum yang disebut oleh Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang memetik ilmu daripada bintang maka dia telah memetik satu cabang ilmu sihir.
Dan sihir ialah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud As-Sunan hadis nombor 3905. Apakah perbezaan di antara usul dan furu'? Sesetengah ulama kalam berpendapat usul ialah mengenal Allah Ta'ala dengan keesaannya dan sifat-sifatnya, mengenali Rasul-Rasul dengan tanda-tanda serta keterangan-keterangan mereka. Secara umumnya, segala persoalan yang disepakati oleh puak-puak yang berbalah, maka ia termasuk dalam perkara-perkara usul. Seperti yang diketahui, apabila agama ini terbahagi kepada ma'rifah dan ketaatan, maka ma'rifah ialah usul dan ketaatan ialah furu'. Siapa yang membincangkan mengenai ma'rifah dan tauhid, maka dia adalah ahli usul. Siapa yang membincangkan tentang ketaatan dan syariat, maka ia adalah ahli furu'. Usul ialah topik perbincangan ilmu kalam dan furu' adalah topik perbincangan ilmu fiqh. Setengah cerdik pandai berpendapat tiap-tiap yang dapat diterima akal dan digunakan penelitian dan pendalilan untuk mengetahuinya, maka ia adalah daripada usul. Manakala setiap yang di tahap sangkaan dan digunakan qiyas dan ijtihad untuk mengetahuinya, maka ia adalah furu'. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesailah persoalan-persoalan berkenaan dengan jampi, tangkal, azimat dan sihir. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. InsyaAllah pada episod yang akan datang kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan berkat dan tabarruk. Baik, hingga kita bertemu di lain episod, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.